Kita cuti lama tu. Kita cuti sampai hari Ahad. Tak ada konten. Macam mana ni, Yos? Kau balik macam mana ni? Adakah kau extend jadi permanent? Tak tahu. Risau aku dengan Abang Alif. Yalah, dia nak sihat. Dia nak boleh masuk. Okay, kau mau tak aku kur? Aku beritahu kau macam mana aku boleh tahu Abang Alif sakit. Mesti aku sedih gila sampai aku orang pertama yang tahu dia sakit. Orang tahu juga. Dia begini, dia turun di tingkat bawah, lepas tu dah kasi bangun kami. Tapi aku yang awal bangun, aku yang terbangun gara-gara dia kasi bangun. Aku bangun, aku pakai tuala, lepas tu aku duduk di atas di atas meja makan. Lepas tu dia cakap, Daus, buat apa? Tiada bang. Mari sini jap, kenapa? Mari sini urut aku jap, boleh? Jadi aku urut lah Abang Alif. Aku urut. Lepas tu dia buka bajunya. Dia buka bajunya, aku tersentuh. Aku sentuh lah barangnya kan, aku urut belakangnya. Lepas tu aku cakap, bang, kenapa? Kenapa badan Abi panas? Dia bilang aku sakit Daus. Ya, oh ya kah? Ya, Dia dah urut, tengah bercakap apa semua. Dia bercakap, Daus, kau ada ambil kelas urutan, mengurut kau? Bilang, tiada lah bang, aku Syak belajar, Syak tengok di YT apa semua, di TikTok. Ya, okey, lepas tu sudah urut dia begitu. Lepas tu dia cakap, Daus, okey lah, sudahlah. Okey, sudah begitu. Lepas tu dia cakap dengan aku, Daus, aku sakit ni, nanti lepas ni nanti takut kau lagi yang sakit. Sebab begini, kalau kau faham, kalau seorang yang sakit, orang yang pengen mengurut, lepas orang tukang urut dia ni, angin yang dia macam transfer angin, faham tak? Tukang urut tu yang akan jadi gitu. Jadi aku cakap, tak apalah bang, tak ada takut sakit, jangan risau. Kita kan pahlawan. Jadi alhamdulillah sekarang aku tak sakit lah. Cuma doakanlah Abang Alif ya. Kau kan orang darah pahlawan.